Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita meneruskan siri ulang kaji ibadah umrah kita. Baik, pada hari ini kita masuk pula kepada rukun umrah yang pertama, iaitu niat umrah. Niat umrah. Semua perkara dalam dunia ni kita kena niat. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan-amalan itu mestilah dimulakan dengan niat. Begitulah juga dengan ibadah umrah ini, kita kena mulakan dia dengan niat. Baik. Dalam bab niat ini, dia kata di sini dalil berniat ihram umrah dan di miqat. Niat ihram setelah solat fardu atas sunat. Sabda Nabi SAW, inna Nabiya SAW ahrama dubur salah. Bahawa Nabi Muhammad SAW berihram setelah solat. Maknanya ini amalan yang diajar oleh Nabi lah. Dan dia kata jenis-jenis niat umrah ini ada niat umrah biasa dan ada niat ihram umrah yang bersyarat. Dan juga perkara sunat ketika berniat. Dia akan bicarakan dalam slide ini lah. Okay, baik. Okey, ini contoh niat umrah kita, iaitu dia kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini niat umum lah. Okey. Kemudian niat umrah bersyarat. Sebelum datang haid, niat umrah bersyarat sebelum datang haid ataupun sebelum terjadi sebarang halangan. Okay, kita ambil yang bahasa Melayu dia di sini. Dia kata, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak sehingga aku tidak mampu mengerjakan umrahku, maka aku menjadi halal. Okay, tengok perhatian pada ayat-ayat yang bertanda merah. Baik, dia kata, perhatian. Apabila jemaah umrah itu terhalang daripada melakukan rukun-rukun umrah, maka gugurlah ihram umrahnya secara automatik. Okay? Sekiranya sudah tiada halangan, hendaklah jemaah pergi ke miqat berdekatan untuk berniat ihram umrah semula. Okay? Ini maksudnya sebelum datang haid. Okay? Sebelum datang haid, begini niat dia. Okay? Dia mesti maka aku menjadi halal. Bila kita gunakan maka aku menjadi halal, andai kata datang haid dia, maka dia secara automatik terlepas daripada larangan ihram lah. Selesai. Okay? Nanti bila dia dah bersih, maka dia pergilah semula ke miqat yang berdekatan untuk berniat ihram. Okay? Itu pertama, niat umrah bersyarat sebelum datang haid. Baik. Kita tengok pula apakah yang dimaksud dengan halangan syarak. Halangan syarak ni termasuk juga dikata haid, sakit, dihalang oleh amri dan lain-lain. Oleh amri itu maksud pemerintah lah. Contohnya ada berlaku sebarang perkara yang tidak mengizinkan kita masuk, maka kita baca niat bersyarat ni, maka kita terlepas daripada larangan ihram. Baik. Kemudian niat umrah bersyarat sebelum datang haid dan halangan. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak sehingga aku tidak mampu mengerjakan umrahku, maka aku bertahallul. Ini beza dia. Ini maka aku bertahallul. Kalau kita baca niat maka aku bertahallul, ni contoh maka dia kata apabila jemaah umrah terhalang daripada melakukan rukun-rukun umrah, jemaah perlu menggunting rambutnya dan berniat untuk keluar daripada ihram. Selagi dia tidak bergunting, niat umrahnya masih lagi sah dan dia masih lagi dalam ihram. Maka bila pilih niat yang kata maka aku bertahallul ni, kena selesaikan dengan bergunting dan juga berniat keluar daripada ihram. Tapi kalau kita gunakan yang aku menjadi halal tadi, automatik terlepas. So pilihlah
Yang mana? Bagus pilih yang pertama tadi lah kan. Okey. Ini niat umrah bersyarat sebelum datang haid. Okay. Kemudian tengok ni pula, ini niat umrah ketika haid. Maksud dia dah haid dah. Bila dia dah haid dah, tiba-tiba sampai dekat miqat. Maka sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, maka jadi halal lah aku. Okey, perhatian dia kata, jemaah wanita berkenaan masih dalam ihram umrah dan mesti menjaga pantang larang umrah. Setelah suci daripada haid, barulah jemaah berkenaan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul umrah. An-naqa, tempoh suci bagi wanita haid dalam tempoh haid, tidak sah tawaf, sa'i dan bertahallul walaupun sucinya kurang daripada 24 jam. Okey, maknanya sekarang ni ini perempuan, contoh macam kita nanti, bila kita dah sampai dekat Qardul Manazil, miqat dalam kapal terbang tu, dia dah uzur dah. Bila dia dah uzur dah, dia kena baca niat ni. Kiranya niat aku berterusan sehingga niat aku berterusan hingga pulang, maka jadi halal lah aku. Tetapi walaupun dia tidak boleh mengerjakan umrah, tapi dia masih lagi dikira dalam orang yang berihram. Tak boleh juga suka-suka hati buat. Mesti jaga pantang larang umrah lah. Okey, jangan nak hore-hore pula, kan. Jadi setelah tiba-tiba dia suci, ada tempoh nakak, maksudnya ada tempoh 24 jam dia bersih, maka dia mandi wajib dan terus selesaikan dia punya tawaf, sa'i dan bertahlul. Tak perlulah dia pergi ke miqat untuk berniat baru. Okey. Kemudian dia kata, sekiranya jemaah berkenaan tidak kering haidnya sampai pulang, bagi yang niat bersyarat, maka gugurlah pantang larang ihramnya. Maka selesai lah, tak ada masalah apa-apa. Cuma sedih sikit lah kan, tak dapat nak buat umrah. Tapi boleh, kita boleh masuk ikut pintu sa'i untuk tengok Kaabah tu boleh. Okey. Jadi ini antara perkara yang selalulah terjadi. Jadi kita kena ada macam-macam alternatif lah. Ada orang dia makan ubat, diharuskan untuk makan ubat. Okey, itu niat umrah ketika haid. Okey, kita melihat sedikit keterangan di sini. Dia kata, bagi jemaah wanita yang berhaid, mereka boleh memegang pandangan Muqabilul Azhar Al-Talfiq yang mengatakan naqa atau suci dalam tempoh haid itu dianggap suci. Jadi kalau ikutkan, dia kata asalnya orang yang haid ni dia tak bolehlah buat ibadah umrah, dia tak boleh tawaf, sebab dia dalam keadaan tak suci. Tetapi kata di sini mengikut pandangan, memegang pandangan Muqabilul Azhar Al-Talfiq. Apa itu Muqabilul Azhar ni? Muqabilul Azhar ni maksud dia ialah dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia dalam mazhab Syafi'i ni dia ada dua kategori pendapat. Satu pendapat dinamakan Azhar, iaitu pendapat rasmi, pendapat rasmi ataupun yang lebih kuat. Satu lagi dipanggil Muqabilul Azhar, maksudnya pendapat yang kurang kuat tetapi tetap berasal daripada ulama besar ini dan bolehlah diikut dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi dalam bab haid, dalam ibadah umrah ni, pandangan Muqabilul Azhar itu pandangan yang kurang kuat tapi berasal daripada ulama besar Syafi'i juga, mengatakan bahawa jika wanita itu melihat naqa, naqa ni maksudnya tanda suci dalam tempoh haid tu, maka dia dianggap sebagai suci. Jadi ini yang dipeganglah oleh orang, sebab kita duduk di sana ni tempoh waktu terhad. So Mekah ni mungkin dalam 5 hari kan, ataupun 6 hari. Jadi kalau ikutkan, orang perempuan ni selalunya dia akan dia haid, dia dalam lingkungan 15 hari kan. Jadi contoh di sini tengok, keluar darah hari pertama ada haid, hari kedua ada haid, hari ketiga ada fatrah. Fatrah ni tempoh lah. Fatrah ni kemudian ada haid, ada naqa, ni tempoh suci lah ni.
Jadi tempoh yang kosong ni, yang tidak keluar darah ni, dia cukup 24 jam, maka dia kata kita boleh mengambil pandangan yang lebih kurang kuat tapi dipegang, iaitu boleh kita ni mandi wajib, tak perlu pergi ke miqat, selesaikan kita punya ibadah umrah. Okey, sebab umrah di kita ni bukan mudah kita nak pergi kan. Jadi daripada umrah ni, kalau selesai tawaf tu, tak apa dah, lepas tu kena period balik, tak apa, selesaikan tawaf. Okey, jadi itu namanya fatrah naqah. Okey, baik. Di sini tengah apa tu naqah. Naqah ni suci yang menyelangi antara darah. Sekiranya dimasukkan kapas ke dalam faraj, tiada kesan darah padanya. Suci daripada darah di luar dan di dalam. Okey. Dan nak test tu dia kata gunakan potik kapas lah, seluas jari tu. Cek lah tempoh 24 jam. Kalau tak ada darah, maka dia bersih, mandi wajib, dan boleh selesaikan apa kita punya tawaf. Okey, baik. Naqah tidak semesti 24 jam. Naqah boleh diusahakan dengan ubat sehari punya. Maksudnya kalau ada orang dia makan ubat kan, untuk mungkin 20 hari bulan kita pergi nanti tu, kita mula berniat di KLIA tu, naik kapal terbang, maksudnya dalam kapal terbang kita mula berniat. Jadi mungkin tarikh 20 ke 21 tu adalah tarikh sebahagian perempuan, jemaah wanita yang dia biasanya haid waktu itu. Maka dia pun ambil lah ubat. Yang ambil ubat tu hukumnya diharuskan, maksudnya dibolehkan. Okey, usahalah. Tapi ada juga orang yang makan ubat pun dia tetap juga keluar. Jadi kalau dia macam tu keadaannya, maka hendaklah kita bersabar banyak-banyak. Ini bahagian masing-masing. Okey, baik. Kemudian kita melihat sedikit sini berkenaan dengan dam ihsar. Dam ihsar. Okey, bagi orang yang tidak berniat bersyarat, hendaklah ia melakukan tahallul ihsar sekiranya ia terhalang. Okey, maksudnya dia tak berniat bersyarat, tiba-tiba dia uzur. Kan macam ada satu kes makcik tu, dia umur dia dah banyak lah. Kata, saya tak payah ustaz, niat bersyarat. Dia kata, lama dah saya memang dah tak keluar darah haid dia. Tapi bila sampai di sana, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, keluar juga darah haid dia. Maka ketika itu dia tak boleh menunaikan ibadah umrah dia, tak boleh selesaikan umrah dia. Jadi macam mana cara nak selesaikan dia kalau tidak tergantung? Maka kena menggunakan kaedah ini, iaitu melaksanakan dam ihsar. Dia kata, okay. Bagaimana cara melaksanakan dam ihsar? Setelah keluar daripada Mekah 2 marhalah atau 91 km ataupun lebih, atau setelah sampai ke tanah air. Bila dah balik ke Malaysia ni, hendaklah dia buat apa? Dia kata pertama sekali dia kata menyembelih seekor kambing dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul, dan daging sembelihan itu dibahagikan kepada fakir miskin tempatan. Okay. Jika tidak mampu, ada pilihan ya. Jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor kambing dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul, dan makanan itu dibahagikan kepada fakir miskin tempatan. Jika tidak mampu juga, hendaklah berpuasa seberapa banyak hari bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing. Satu cupak bersamaan dengan 1 hari. Dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul, yakni membebaskan diri dari larangan ihram. Okey, selalunya orang ambil yang pertama lah. Yang kedua pun jarang, yang ketiga pun jarang. Tapi ialah melihat kepada situasi kan. Kalaulah kata nak ambil yang ketiga ni, nak puasa ni, dia kata tengok nota di bawah tu. Dengan berpuasa dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul ihsar itu, maka terhasillah tahallulnya sekalipun bilangan hari puasanya belum selesai. Daging sembelihan tidak boleh dimakan oleh jemaah dan juga ahli keluarga. Jadi kepada siapakah daging kambing itu nak dihantar? Kepada fakir miskin setempat yang tempatan. Okay. Untuk jemaah dan juga ahli keluarga, sembelih kambing yang lain. Untuk dia tak boleh makan yang untuk dam ihsar. Itu cara dia.
Baik. Contoh niat tahlul ihsar, boleh baca aku menyembelih kambing ini sebagai dam ihsar untuk tahlul nusukku, atau aku bercukur atau bergunting bagi tahlul nusukku, atau aku bersedekah makanan sebagai ganti menyembelih kambing dam ihsar untuk tahlul nusukku, atau aku puasa esok hari sebagai ganti menyembelih kambing dam ihsar untuk tahlul nusukku. Ini adalah contoh niat tahlul ihsar bagi yang berkenan. Baik. Tengok pula berkenaan sunat-sunat ketika berniat ihram. Apakah yang kita sunat lakukan bila kita berniat ihram? Okey, dalam hadis riwayat Bukhari, bila Ibnu Umar solat pada pagi hari di Zulhulaifah, dia memerintahkan haiwan tunggangannya untuk pergi, kemudian dia menaikinya, dan apabila matahari telah sampai di tengah, dia berdiri menghadap kiblat sambil bertalbiyah. So, bila kita berniat ni menghadap kiblat, dia katakan, dia juga mengatakan bahawa Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Ini yang disunatkan lah. Okay. Kemudian bila kita nak berniat, disunatkan dalam keadaan berwudu. Kemudian melafazkan niat ketika kenderaan mula hendak bergerak. Contohnya kemarin sebagian, tapi kita ni sebab kita masuk Mekah dulu kan. Tapi kalau ada jemaah yang dia masuk Madinah dulu, nanti dia naik train. Daripada Madinah tu nak ke Mekah naik train. So bila dia dah baca niat tu, bila train mula bergerak, jangan sampai dekat Bilik Ali tu, sebab dia takut train ni laju takut tak sempat, dia tak sempat lepas keluar nanti. Okey. Dan dia kata selepas itu bertalbiyah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, elakkan daripada berbual kosong atau melakukan perkara-perkara yang larang ni perkara yang sia-sia lah. So banyakkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafaz talbiyah. Perbanyakkan lafaz talbiyah ini sampailah kita nak memulakan tawaf dalam bilik hotel bersama kan. Jadi kalau naik bas tu, perjalanannya daripada Jeddah ke hotel kita nak ke Mekah pun dalam sejam juga kan. Jadi talbiyah kadang-kadang selalunya mutawif akan lead lah talbiyah dalam bas, cuma mungkin tak sepanjang jalan, mungkin dalam 10 minit itu mutawif akan lead, lepas tu mutawif pun senyap kan. Mana pergi mutawif tu, mutawif tu penat juga, dia kan manusia, dia nak berehat, jadi mungkin dia tidur sekejap. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan pun tidur tak apalah, tapi kalau tuan-tuan tak tidur, tuan-tuan bertalbiyahlah sendiri, labbaik Allahumma labbaik, ataupun baca Quran ataupun zikir dan juga berdoa. Ini kita sedang melakukan ibadah ni, okey. Okey, selesai dalam bab niat ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi pada sesi yang seterusnya untuk yang seterusnya. Okey, berhenti dulu di sini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.